Takkan badan je ketul-ketul. Muka je ganas. Budak besar tu pun kau tak boleh nak jaga. Berapa kali aku dah pesan, jaga cucu aku elok-elok. Susah sangat ke? Saya dah tanya jaga sekolah tu. Dia cakap dia perasan Rania rapat dengan tukang cuci sekolah tu. Nama dia Anida. Ibu, kenapa kita tak naik bas je tadi? Nenek cari kita, sayang. Kenapa kita kena lari dari Tok Mak? Sebab dia tak bagi ibu jumpa Iris. Kenapa? Tadi penat lari kan? Tidur nak? Kita tidur sini je kot. Ibu kata hari tu, kalau kita susah, kita kena minta tolong pada Allah kan? Jom kita doa, bagi Tok Mak tak marah ibu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah jangan bagi Tok Mak marah ibu lagi. Haris nak tinggal dengan Tok Mak sama-sama ibu. Amin. Pandai. Syaklah lari-lari dengan ibu. Duduk. Penat ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kita nak. Maaf ganggu. Jom kita masuk ya. Jom masuk ya. Nida, apa awak fikir selama ni? Awak bukan setakat bahayakan diri awak, tapi anak awak sekali. Awak tak sayang dia ke? Sebab sayanglah saya buat macam tu. Saya tak fahamlah. Budak tu jadi mangsa untuk kepentingan orang tua. Iris tak salah. Kalau apa-apa jadi dengan Iris, awak rasa awak boleh maafkan diri awak? Saya dulu pernah derhaka dengan mak sendiri. Jadi saya anggap semua benda yang jadi pada saya sekarang ni semua hujan dari dia lah. Baguslah kau dah sedar. Mak. Kau tunggu situ. Sekejap lagi polis datang ambil kau.
Kau kan bawa keluar pada hospital mental. Mak tolong Mak, jangan macam ni Mak. Nida. Tolonglah. Nida, awak jangan bekerja bodoh. Awak nak tengok Iris lagi ke? Ataupun awak nak duduk dalam penjara selamanya? Iris! Iris! Mak mentua dakwa menantu gila. Lepas tu nak tahap penjagaan cucu dia. Senang kan kalau ada pengaruh ni? Kita apa dia? Saya tak kira saya nak lawan juga. Awak dengar kan berapa upah nak bayar peguam tadi? Saya tak kisah. Kalau saya kena jual tanah arwah mak saya kat kampung tu, saya akan jual. Kalau rumah kat kampung tu pun saya kena jual, saya akan jual juga. Tapi itu ambil masa yang lama. Kenapa ni Nabil? Awak dah tak nak tolong saya ke? Nabil, tolonglah jangan macam ni Nabil. Saya tak ada siapa-siapa dah. Tolong. Alhamdulillah. Tapi satu je saya minta tolong dengan awak. Apa dia? Kita bincang dengan mak mentua. Nabil, awak tak dengar ke mak mentua saya cakap apa malam tadi? Kalau macam tu kita jumpa ayah mentua awak. Mana tu jenis berfikiran terbuka dan boleh buat bincang?